Kami nak pergi ke Elina. Tu anak pengasuh. Bawa sekali. Kita nak pergi mana, kakak? Kita nak pergi mana? Tak tahu. Ya. Suka ni. Tu paling suka tu berlari-lari. Berlari-lari. Kita duduk belakang. Mana dia? Dia pergi sana. Dia dengan Sini. Ya. Dia buat dah. Buat dah. Nak cubit dah tu. Adik duduk dengan ibu. Jangan buat macam tu. Tengok gelagat dia. Duduk dengan ibu. Adik duduk dengan ibu. kakak nak juga kakak buka hantu ni. Batu Cave. Tu Batu Cave. Ikut ni dekat ni, yang mami buat. Terus masuk terus kan. Pintu gerbang Batu Cave. Ni persatuan apa tu? Boleh lah. Bara pelancuang ni ada tadi tu. Saya tak perasan kat tangan. Satu hari bulan 2 mewah lah orang. Mesti jam tu tempat tu. Ibu. Pas. Dokar pas. Setengah renovation. Batu Cave. Ibu. Ni aja. Babas pelancuang kan. Memang pusat pelancongan lah tu. Malam pagi tak pusam penuh lah. Memang jam lah tempat tu. Raja atau tak raja? Besi hotel. Bakal ke siapa ngaju jauh berjalan lagi Batu Cave boleh lah. Hotel bisa yang itu. Batu-batu. Ni kalau dalam kereta tak sah kalau tak main telefon ni. Kakak nyanyi satu lagu. Ha? Semakin menyala. Macam mana? Menyala. Ha? Macam mana lagu menyala tu? Elina. Malu dia. Macam itu. Batu-batu yang tadi. Dia cari, dia hilang lagi gula-gula. Anak bertuah ni. Kalau tu pergi lah beli. Betul ni ibu pergi. Hati-hati je. Anak bertuah ni. Patut dah pesan ni kat aku tadi. Mami balik tolong tengokkan. Awak tu dah tak boleh pula. Tu jalan lagi Batu Muda tu. Tu jalan ya tu Batu Muda. Dan bulan puasa lemang pati sinin. Di sisi jalan mayuh lemang. Teruknya jalan ni. Dah berapa tahun dah. Tak siap-siap lagi jalan ni.
Ni tahun baru Cina ni launching ni. Bangunan dia cat ni. Tak. Cempedak di luar pagar. Lepas tu cakap kat dia tak? Memang pakai tepi dah. Katanya carilah nasi lain. Kalau terpaksa sangat nak makan nasi, carilah yang lain pun. Ni je lah yang kepuk ni, tak ada kuah. Puan dengan Mami nak hantar Rina pergi situ. Nah, Yen, ni ada kereta mami kat sini. Pilih dia mana-mana nak. Kembang, tayar. Bosanya, tayarnya. Yang suka lah kalau ni. Yang lain keluar dah, tinggal kuning je. Kuning ada yang hitam. Yang biru tu dengan merah tak ada. Oh, cantik tau lampu dia. Tu kedai buat lampu. Dalam. Nanti balik kita singgah sini Lalu sini Ha. Nak beli betul lah. Jamu jeruk dia tu sedap. Teh ais ikat tepi je dia. Kita tak boleh tengok teh ais ni, teh ais cincau ni. Kena beli. Sedap. Teh ais cincau 10 teh ais cincau RM10. Kawas RM10 je dia ni. Kenapa tempat kami RM15 dah Mi? Ya Rabbi. Masih Selangor. Oh ni Selangor rukun pula. RM10 kita main V yang tahu. RM15. Oh, ada parking depan ni. Ini untuk orang cacat. Dulu tempat ni Giant. Sekarang dah tukar dah TF. Value Mart. Ramai juga. Pada hari Senin. Ni area Gombak. Sebelah sana tu Seri Gombak. Luas tempat parking dia. Semua berbumbung. Jom. Apa lari tu lari. Ya, lari. Berdisiplin kayak Malaysia. Kosong. Tempat parking okey je. Jom. Tilak. Abang nak sapu ke? Cucuk lah. Kat sini macam-macam. Kalau nak beli handphone ke, tab ke, semua ada kat sini. Tu gadget dia, tu aksesori. Sebelah ni. Repair pun ada. SR. Gosip apa tu? Nak sedekah. Cancel. Dengan? Kita punya set kurang. Buka apa ni? Mami, tak situ ada. Tak yang kau suka tu ada. Ada donat. Donat, Daikin, Dunkin. Ada nak apa? Ya, boleh donat satu ha? Tu Elena tu. Elena kongsi dengan Ada nak mana? Kalau family satu. Nak no nuts? Ni adik punya ni donat ni nampak ni donat. Mana no nuts? Tu coklat bukan dia. ni lah bos patutnya kena beli. Tapi dia icing je best.
No nuts. Udang. Oh. Rokok leko ada. No nuts. Ini dapat ni 2.80. Oh, tumbler. Ha ni. Cantik lah tumbler ni, Bu. Tak ada jual tumbler ni. Ni. Uish. Oh, dia jual lah tumbler tu. Oh. Ajak. Limited lah dia punya tumbler ni. Cantik kan? Satu lebih. Beli harga 80 lebih baru dapat. Nak kata free tak juga. Dah bayar. Oh, ni food court dia. Food court dia. Penyakit. Jatuh makan. Suka donat? Suka tu makan donat? Oh, menyelerakan. Ada? Daddy nak juga, Bu. Nak sizzling. Air dia udah mana? Mai Daddy ambil air. Mai wallet Daddy. Kakak nak air apa? Ha? Teh ais. Daddy yang ada air tu. Kak, teh ais 3, mango 1, mango 1. Oh, betul. Teh ais 4 lah. 4. Betul. Berapa teh ais tadi? 3 je lah. Teh ais cincau dah? 1. Kita beli 15 kan? Baru lepas berak. Jom dek. Apa slipper dia tu? Tahun baru Cina. Macam-macam ah. Oh, buy one free one. Bu, buy one free one, Bu. Teh price. Mak. Bukan ibu. Ke ibu ah. Hilang. Cari kasut yang selesa lah, Pa. Yang lembut-lembut. Tu ada banyak je. Tu macam sana tu lah. Tu lembut-lembut tu yang atas tu. Nak beli kasut. Cina sambut tahun baru. Kita yang lebih-lebih pula. Hantar kata support peniaga-peniaga. Bu, kedai dia ni sama yang dia dibeli ni. Dia nama dia.
buy one free one ni. Oh. Maksudnya beli ni satu free satu lah. Tapi maksudnya free satu tu pilih sendiri lah. Oh, bermakna satu harga lah. Bermakna yang sini pun sama juga ke? Ada nak apa? Nak apa? Elena. Nak kasut. Kita tak payah beli kat sini. Okey, sampai di sini saja video kami sekeluarga. Jangan lupa like, comment, share dan Subscribe dan jangan lupa tekan loceng. Dan- Okey, itu saja. Assalamualaikum dan selamat petang.